Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang diorang minta. Bukan hari tu diorang minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku balik, Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan Enzal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau try cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli, kita settle. Nak jual? Nak beli, kita settle. Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan di Confos Podcast. Hey. Kira Wan Paitau Di manakah hilang Irwan Juma? Yes, Irwan Juma. Ya, kita bersama Faizal pada hari ini. Kita nak tanya Faizal like di how's the How macam mana dengan market sekarang, Zal? Ramai yang mencari Faizal Wan Enzal ni untuk apa sebenarnya? Menjual atau membeli ni? Ataupun just nak inquire je. Ataupun saja je macam saya minat Faizal. Enquire ada, lepas tu nak menjual pun ada. Alhamdulillah we see a lot of penjual dah in the market now. Okay. Untuk menjual rumah dia selepas sales of balance flat yang bulan 2 tu. So sales of balance flat tahun ni ada bulan February dengan bulan Julai. Oh, dua je. February dengan Julai this year. Okay. Selalunya setahun sekali je. Oh, I see. Tapi this year government buka 2 kali. 2 kali ya. Yes. So BTO. Sales of balance flat. Ya, so sales of balance flat kebanyakan buyer akan tunggu. Dia tunggu sales of balance flat dapat ke tak dapat, first time buyer. Okay. So bila tak dapat, then they will go for resale. Same goes to penjual juga. Yeah. Let's say kau seller, kau boleh macam Ali, rumah dah after 5 years dah turn MOP, kau boleh beli sales of balance flat. Okay. So bila kau beli tunggu sales of balance flat kau dapat pun kau jual rumah kau apa. So seller pun tengah tunggu whether they can get the sales of balance flat ke tak. So bila tak dapat, they start to sell their house. Macam yang bulan 2 punya tu, dia tak dapat the sales of balance flat dia, then they decided to sell their house and then they just buy a resale flat. Okay, so after that dia slow down tau. Dah bulan 6 ni dah slow down because maybe ada yang dah apply nak tunggu bulan 7. Standby bulan 7. Okay. So bulan 7 dia the same thing. So buyer akan apply, seller pun akan apply. Tiba masa dalam bulan 8, bulan 9 maybe tak dapat, then they will start to go back to their plan B diorang, then they sell their house. Oh, dia ada trend lah actually. Yes, tapi selalunya setahun sekali je. So setahun sekali bila kita nampak last year bulan 2, yang mana tak dapat, dah bulan 3, bulan 4, bulan 5 dah start busy sampai end of the year. Okay. Pasal tak sales of balance flat lagi apa. Tapi ni kita dah nampak dia punya trending dia dah macam now tengah a bit slow pasal dia tengah tunggu bulan Julai punya sales of balance flat. Kira the whole agent resale punya market affected lah Yes. Faham. Lagi lepas tu now Tapi that pattern macam mana korang perasan? Is it macam member share ke ataupun macam korang yang perasan sendiri? Macam ni pattern, adanya pattern lah. Based on our experience lah, kita dah nampak like macam then bila Yalah dah dapat long service award. Bertanya long service award. Betul lah. Berapa tahun tu? Kau banyak award aku tak tahu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ni 6 tahun dekat with the yang SRI ni lah. Baru 6 tahun lah. So kadang-kadang kita tanya juga seller, okay now apa kau punya intention? Macam kita datang jumpa dia orang, what's your purpose, what's your plan? Nanti dia cakap lah dia nak jual, nak go to bigger house. So kita tanyalah, apa your intention before this. Tu nanti dia cakap, dia akan explain, cakap kita nak to sales balance flat, kita tak dapat lah. So kita tahu dia punya data actually there. Sama juga macam buyer datang jumpa kita, suddenly dari bulan 2, bulan 1, bulan 2 semua senyap, dan suddenly semua dah macam mushroom semua keluar. Tapi semua dah give up, semua tak nak tunggu sales balance flat lagi. The reason diorang nak beli sales of balance is because cheaper lah. No, BTO dengan sales balance flat, sales balance flat lagi mahal. Mahal, yes. Pasal sales balance flat lagi sekejap tak compare to resale lah.
Almost the same. Almost the same. Dalam dekat sama. Faham. Tapi the waiting time is shorter, unlike BTO, and they can get a brand new house. Betul. So like macam first time buyer, kalau daripada aku beli resale, lebih aku beli BTO. Tapi sales of balance, kau nak kena faham juga, kau tak boleh choose tau. Dia Betul. ada certain unit je kau boleh choose. Yes. And furthermore, kalau kau rasa macam okay, aku nak rumah tu ada tile, kadang-kadang tak ada. Betul-betul. Lesser choice lah. Kan, lesser choice. Itu je lah. Tapi kalau first time buyer, dia tak kisah. Maybe they just want to have a feel of a brand new house. Betul lah. And it's slightly cheaper compared to resale flat. Tapi zaman sekarang ni yang Faizal cakap betul. Banyak yang orang apply BTO, diorang tak kisah sangat asalkan ada rumah bro. Betul. Macam dah desperate lah Dah ada rumah and dari satu BTO is way cheaper. Of course. Way cheaper and it's brand new lah. Betul. First hand lah kira. So kalau orang-orangnya lama, pemikiran dia orang macam mana pula? Well, lama. Pasal macam kalau kau beli BTO, kau dapat, kau boleh pilih kau nak high floor ke, kau nak unblock view ke, apa semua kau boleh. Tapi yang sales of balance flat, kau cuma boleh ambil unit yang maybe tinggal 3-4, maybe dekat dengan tong sampah apa semua. Tapi kalau tak cerewet, kau angkat je lah. Kalau lama semua, aku tak tahu, they have the same mentality. Pada aku like macam rembat je kalau bagi aku orang-orang lama they go for square feet. besar. Berapa besar rumah tu, and the shape of the house, the quality of the house. Orang lama berboomer. Aku tak sure. So macam mana? Orang lama kira kan apa? Dia pilih BTO ataupun resale flat? More to resale flat. Sebab besar apa? Sama-sama mak-mak Yes, sama mak-mak. Pasal kalau macam sales, kalau kau rajin sikit kau beli pasal dia punya unit ni semua kan. So kau boleh ni lah drive macam acap dulu pergi tengok ni rumah ni. Oh ya, betul. Yes. Yeah. Betul. Rounding. Acap sales of balance flat kan? Sales of balance flat sebenarnya. So kadang-kadang sales of balance flat dia tengok dulu. Dia tengok dulu, dia maybe tinggal di 4 unit. So 4 unit ni dia akan pergi kaki dulu, semua tengok. Yes. Tapi kadang-kadang kau dah tahu ni 4 unit, kau dah tiba masa kau nak pilih, kau jangan terkejut. Kau tengah tunggu, kadang-kadang kau boleh tak dapat pun. Oh, serius Yelah, ada 4 unit tinggal. Tapi lepas tu maybe ada 6 or 7 buyers yang nak beli juga on the same Tengok queue number juga. Tengok queue number. Sekali ahead of kau dah ambil tu semua 4 unit, kau dah tak dapat lah. Okay, faham. Kau tahu sikit hari aku jalan road yang kat Bukit Batok tu, tengah kan. Okay, betul kot. Aku mind blown lah bro. Asal? Like okay, zaman dulu aku lepak Bukit Batok, sana is full blown hutan. Hutan. Like panjang punya hutan sampai kat Shell tau. Yes. Sekarang bila aku jalan dah macam tempat baru lah. Tempat baru macam kau pergi Punggol, Sengkang semua. Ada macam gitu adanya feeling. Aku memang tak kajut. Tak kajut. Tak kajut aku tengok macam Data aku nak pergi rumah Ali pun aku dalam PIE kan. Terus aku exit Bukit Batok terus dah rasa macam rasa lain lah. tak lain. Kira dulu selalu satu side je rumah. Yes. Ini so dua side macam Kira is a new established estate tau. Tak, aku dah rasa macam kat Hong Kong ah. Macam heran lah kejap So aku pun heran juga tengok kau ni macam kita go Hong Kong pula. Aku kat mana ni Macam aku lost Ali. Lost aku macam Rukiah lah Cak, Rukiah. Padahal aku heran nak tengok kau. Tapi kalau macam that kind of newly estate, road dia akan affected lah. Maksudnya? Jam ke? Oh ya dia. Fair. Affected rabak tadi. Pasal kau daerah sana Yes. So macam that road kau ada perasan tak macam the jam is way more compared to before tengah. Jauh beza tadi Dulu dia kan punya jam. betul kan yang sebelum tengah tu, sebelah kiri kita kan yang Bukit Batok West rumah still quite a new house lah. Yes, Before yes, just yeah. 5 to 10 years lah. Correct. Dulu situ Itu pun yang tak ada. uncle kau polis lah. Ya betul. yes. Betul. Kat sana. Blok-blok merah tu semua. Bogil dia. So kau just imagine dulu kiri kanan kosong hutan siap. Ya. Berapa kau punya daripada Bukit Batok tu kau nak pergi ke Jurong East, aku rasa 5 minit je siap. Ya. betul. Tapi That's road lah. sekarang ni kalau kau nak pergi aku rasa that road aku rasa dalam 3 junction, 3 traffic light. Ya. Oh yeah. Yes. Pasal banyak exit semua keluar kat situ semua. Actually kalau kau dari rumah aku, dari yang Kiat Hong tu, kalau kau nak pergi yang Shell kat Bukit Batok tu, dia punya traffic light sekarang makin banyak. Betul. 2 minit satu traffic light. Kau rasa macam geram tau. Lama nak sampai Jurong East. lama. Kena nak terberak ni. Leceh. Bontot dah ternaik dah jack kanan punya. Nak macam mana? Ada solusi dia lah kalau macam kau tak happy kat sana Langgar je lampu merah. Kan. Janganlah. Saman boleh duduk jail lah. Janganlah. Apa aku boleh assurekan kau Ali kau InsyaAllah jumpa Faizal cukup rest. Pindah lah. Memang maksa lah memang maksa Tempat baru lah. Yalah. Ali kan nak tunggu sales of balance flat. Ada bicycle track lah je. Yalah tadi dah masuk kedai basikal semua. I feel like go inside the Toys R Us, you know. Bukan kau demam ke?
Demam lah kan. Tapi dah buat macam mana kan. Itu yang membuat baik sikit lah. Apa lagi projek yang kau tahu Zal, daerah tengah tu kan, depan dia kira dia nak akan habiskan hutan tu all the way habis lah. Dah habis lah pun aku rasa. Tak lah, masih ada sikit. Ada sikit. Ada lagi. Diorang tengah naikkan lagi. Habis ya. Tu belum fully tau. So call tengah tu dah nak jadi macam the next Punggol lah. Sengkang tu Bukit Batok, Punggol tu tengah lah. Lagi depan Mali pun nak naik lagi BTO lagi. Yes. Banyak je. Tak ada hutan lah. Tak ada. Singapura dah tak ada hutan lagi. Mana lagi? Bukit Timah je lah. Kau imagine yang PIE tu kan sekarang hutan kan. Kau imagine tu lah rumah. PIE tu kira PIE mana? MacRitchie kan? MacRitchie is it? Taklah PIE highway. Let's say macam highway. Kan Dah tak ada expressway lah. tak expressway ada. Tapi rumah. Oh. It will happen definitely. Kan? Akan terjadi juga. Tapi aku rasa yang hutan-hutan yang diorang dah preserve tu, aku rasa diorang tak kacau lah. Ya. Cuma ni lah yang apa, emblok-emblok, nak kena roboh, naik balik. Tapi dia bingit dia kau dah robohkan HDB flat. Tapi kau naikkan kondo. Kan. Lepas tu macam habis orang-orang yang tinggal dekat situ nak kena pindah jauh sikit. At least naikkan balik lah HDB flat. Kau naikkan kondo. Tolonglah jangan buat idea marah lah guys. Kalau kondo maknanya apa? Individual owner yang naikkan tu projek lah. Kira tu dia punya lah. Developer. punya. Okay. Tadi aku ada tanya Faizal, let's say kalau macam orang tu tengah dah dapat sales of balance flat. Sekali tiba-tiba dia ada change of mind to buy a resale flat. Bagaimana Faizal? Kalau dia setakat bayar $10 dan lepas tu dia dah dapat queue number. Dia dapat queue number tapi dia belum sign dia punya agreement dia lagi. Oh, dia belum sign. Yes, Okay. dia belum sign, then dia boleh back out. Okay, tetapi kalau dia dah sign tak boleh, dia nanti dia kena debar. Kalau kau dah sign tapi kau nak cancel, kau akan kena debar setahun. 1 tahun kau tak boleh apply for BTO lah. BTO. Faham. Okay. Tapi kalau nak beli resale boleh lah. Boleh. Oh, boleh lah. Okay. BTO kena dibar. Resale masih boleh beli. Tak, sabar. Kau dah apply sales of balance flat. Tapi kau first time buyer. Okay. Then Kira dah nak almost dah nak sign tu, macam nak beli resale lah. Boleh back out and beli resale. tak boleh. Oh, Resale tak kau nak boleh kena lah. tunggu setahun. Oh, setahun juga. Okay. Oh, both nak kena tunggu setahun lah. Yes. Kalau tak tunggu setahun, sorry. Kalau tak salah aku, tak tunggu setahun, kau tak boleh dapat gun. If you are first time buyer, kau tak boleh dapat kau punya first time punya gun. Oh. Kau nak kena tunggu setahun kau punya dibar, baru kau boleh dapat kau punya gun kau. You can buy immediately. Okay, kau tak ambil commercial balance flat, kau beli resale tapi kau tak dapat kau punya gun kau lah. Tapi kenapa dia orang keep out with these rules dibar tu? Macam Pasal IT tak nak lah. kau take advantage lah. Kau tahu kau tak dapat, then maybe kau tak suka, then kau tak apply lagi immediately apa semua. So you're abusing the system lah. Oh, pasal $10 apa Kau tahu $10 $10 je? $10 apa untuk kau apply. Yang dulu aku bayar 2,000 apa Itu kalau kau dah nak bayar dia punya deposit. Oh. Dia dah panggil, dah kasih kau dia punya queue number. Then kau nak datang Oh, pilih dia punya, select dia punya yeah. flat. Correct. Kau pilih dia punya flat, kau nak kena bayar 2,000 lah. Itu yang kalau back out 2,000 burn lah kan. Yes. Diba tu dulu kat Sultan ada Oba, sebelah dia Diba. Kalau kau ingat betul-betul lah. Aku bukan kaki kelab. Ya ke? Oba dulu abang-abang lah. Abang-abang. Aku rasa Faizal ada dulu. Ada, mesti ada. Salah. Tak pergi. Boleh relax lah Faizal. Tapi aku rasa zaman sekarang, kalau based on apa yang aku tahulah atau tanya macam orang ada yang kahwin lambat sikit lah umur dia 28, 29. Ada yang sampai 30 pun. Yeah. So with that age kan, I think they can actually they have the capacity untuk membeli resale. Kira dah simpan duit dah lama, ada CPF, ada cash sikit, boleh beli resale. Cuma dia rugi dia kalau kena bayar COV. Yalah kau dah save banyak, lepas tu 20,000 kau campak COV. Tapi kau suka rumah tu. So that rugi part dia kat situ je. But COV dia punya price is not fixed kan. Dia kira ada Depend below on- 20,000. depend on apa Owner Zal. Okay, so COV maksudnya is cash over valuation. So maksudnya let's say kau buyer and the seller, kau suka tu rumah, kau punya budget kau in dalam kau punya HFE dengan kau punya loan, kau punya gun, everything, kau boleh beli rumah sampai 800,000 lah. Okay. 800,000 budget kau 800,000 kau boleh beli. Okay. Sekali rumah tu kau suka sekali boleh beli at 800,000 juga. Okay. Kau commit lah nak beli 800,000. Pasal kau tahu cukup apa? Tetapi kau tak tahu berapa dia punya valuation of the house.
Sekali lepas tu dia punya valuation, lepas kau commit to buy, lepas dah sign OTP, kau nak kena buat valuation. So lepas kau bayar 120 untuk valuation akan keluar. So assuming dia punya valuation dia keluar at $750,000. Okay. Kau beli at $800,000. How much is the difference? 50. This 50,000 is called COV, cash over valuation. Maksudnya walaupun kau beli kemampuan untuk beli sampai 800,000, kau cuma boleh beli setakat sampai 750 je. The balance tu 50,000 kau nak kena kasih bayar in cash. Kat owner. Pada HDB nanti bila completion. Oh, HDB. Pay cash lah. Pay cash. Tapi owner tak dapat. Owner nanti bila dia untung jual rumah nanti dah termasuk sekali lah, based on 800,000. Okay, faham. Oh, aku ingat kan owner yang letak harga tinggi tu pasal kena COV. Owner boleh letak harga tinggi. Dia nak letak harga berapa tinggi dia nak pun dia boleh letak. Tapi kau as a buyer and agent, you need to do your due diligence and check how much is the estimated valuation of the house. Okay, valuation. That's why kebanyakan first time buyer dia ada masalah ni. Macam aku cakap tadi, dia mampu beli $800,000. Mampu apa. Tetapi dia tak tahu dia punya estimated valuation berapa. Seller pun minta 800,000. Aku cukup 800, aku beli je lah 800. Okay. Tapi padahal macam aku cakap, rumah tu maybe valuation is very low, 750 to 760. Then that's when COV comes lah. I see. Aku nak tanya Faizal lah. Dengan keadaan hari ni, sekarang ni, current ni, banyak couple yang membawa parents ke ataupun jarang aku nampak sendiri lah. Kebanyakan ni sendiri lah. Kebanyakan lah. Yes. Kenapa agak-agak privacy. Ataupun parents yang tak sendiri tak nak ikut. Parents pun maybe tak nak juga. Maybe parents pun tak comfortable dengan anak-anak juga. Okay. Aku pernah, maybe aku can share this experience. Aku have Terus. this True. Atas bawah aku kasih. Teruskan. Okay. Anak jual nak beli rumah, bawa mak bapak. So dia cakap dengan mak bapak dia, tak apalah, jual rumah mak dengan bapak. Okay, lepas tu tinggal dengan kita sama-sama. Kita beli rumah 5 bilik. 5 bilik, jadi mak dengan bapak boleh ikut rumah tu, jual ikut kita sudahlah. Betul. Okay. So aku jualkan rumah mak dia. Okay, aku jualkan rumah mak dia. Aku belikan berapa rumah bilik, mak berapa anak bilik? dia. Rumah mak dia is 5 bilik. Okay. Rumah mak dia 5 bilik. Tetapi anak dia nak beli rumah 5 bilik jugalah. Pasal anak dia maybe sekarang rumah 3 bilik. Lepas tu dia jual, dia nak beli rumah 5 bilik, dia bawa mak bapak dia. Faham. So mak bapak dia pun happy, cakap anak nak ikut lah. Anak ajak boleh tinggal sama-sama. Aku tanya tau mak bapak dia. Aku cakap aku meet them Separate. Personally. Aku cakap, aku advise dia, okay cik, based on you punya kemampuan, I think you can afford to buy at least 1 bilik 1 hall, 2 room flexi. Okay. Kalau kau tak nak beli tunggu BTO pun, you still can buy 2 room flat lah, yang dah siap punya lah, which is about 300,000 Pasal plus. maybe anak-anak yang lain semua dah kahwin, dah ada rumah sendiri kan. Betul. Okay. So aku cakap just buy. Aku cakap tak payahlah, cakap ini si anak dia ni cakap tinggal dengan dia. Tu cakap okey juga, anak dia pun ada 2 je, then cik pun boleh jaga-jaga tengok anak dia semualah. Okay, tu aku cakap aku respect their decision. So proceed. Lepas tu jualkan rumah dia, lepas tu belikan rumah anak dia. Tak sampai 1 tahun, mak dia call. Mak dia cakap, Faizal, cekkan cik rumah boleh? Cik nak beli rumah 1 bilik 1 hall pun boleh lah. Okay. Tapi bila aku calculate balik, duit dah tak cukup. Tapi kau tak tanya kenapa? Pasal dah 1 tahun tu dah belanja, maybe dia buat renovation, tolong anak dia buat renovation rumah. Oh ya. Okay. Tolong sikit. Top up lah. Household ke apa Kau tak tanya dia orang kenapa ada nak beli rumah pula? Aku tanya, tapi dia cuma cakap lah, like, macam tak selesa lah. Dia rasa macam tak selesa. Then suddenly dia rasa macam dia nak ada privacy dengan suami dia. Tapi at the first place, kalau macam anak dia daripada 3 bilik nak pergi ke 5 bilik, kenapa dia macam tak nak take over dia punya rumah mak Location wise. Oh, location wise. So location tak nak. So they already like this particular location lah. So they decide, okay, they want to go to this location, tinggal sama-sama. Tetapi aku tengok tak ada perselisihan faham. Tapi it's like maybe they don't, mak bapak dia tak feel comfortable lah. Lain. Rumah sendiri dengan even rumah anak dia akan rasa lain. Betul. Tapi because of this, no choice. Pasal aku dah buat calculation balik, dah tak boleh beli. Pasal duit dah belanja. Dalam masa setahun lebih tu dia dah banyak pakai duit. If at that point of time, aku dah cakap apa, you still can afford to buy rumah. Jadi kau ada tempat tu, aku cakap. So in case kalau macam
kau ada unhappiness dengan anak kau dah boleh patah balik betul mah. Right. Betul. Aku cakap like macam do a weekend home ke apa, and then this is still an asset. Pasal apa-apa terjadi pun nanti 5 tahun lepas 5 tahun kemudian kalau kau nak jual pun kau boleh jual lagi, aku cakap. Betul. Kalau korang dengar the last time punya episode, kita pernah berbual pasal Club 55, retirement scheme dan sebagainya. So aku rasa korang kena faham lah tentang hal-hal macam gini. Betul. Pasal contoh macam parents saya, kalau diorang jual rumah lepas tu duduk dengan anak, diorang kira dah tak ada asset apa. So kalau macam contoh something happen, menantu buat hal ke apa kan, lepas tu diorang macam nowhere to go. Lepas tu itu yang banyak kat drama, orang tu jadi homeless lah apa ni semua. Faham. Kau nak kalau anak kau dah kahwin, dia suruh kau jual rumah, kau duduk dengan dia? Tak nak Syul. Asal Tak nak. Aku tak akan rasa selesa macam aku nak buat benda ke apa. Pasal tu bukan technically doesn't belong to me, the house. So macam aku kadang-kadang aku nak jalan dengan sepen tak boleh. Oh, kau biasa selalu. Tapi dah tua-tua kau nak spare dia. Biarlah Cap, dia punya rumah apa. Kau dah kenapa? By the time tinggal aku dengan wife aku, ya berdua orang Alah. dia jalan-jalan kat rumah dengan sepen lah. Dia pun nak feeling Superman. Yelah. Tapi takkan rasa selesa punya. Okay. Maybe tadi kalau macam dengan cerita Faizal punya situasi tu kan, aku rasa aku dapat tahu macam kenapa mak dia macam rasa terus tak selesa. Kenapa? Maybe pasal apa tau. Kadang-kadang before dorang get into the house sama-sama, dia belum nampak menantu dia punya cara ke apa ke. True colours dia belum dia nampak punya lagi. true colours belum nampak. So bila dia dah stay together tu, itu ada nampak dia punya wife selalu bangun lambat. Kau tahu lah. Mak-mak kita yang old pattern ni kira Diorang standard bangun pagi, pergi breakfast kan. Maybe pasal tu lah dia rasa macam tak selesa. Macam dulu mak mentua aku duduk rumah aku, pagi dah bangun kan. Pagi dah bangun, dah mandi semua. Lepas tu nanti diorang pergi breakfast. Aku masih tidur. Masih tidur lah. Tapi kalau untuk lelaki macam kau tak dengar ke dia jawab apa nak jadi dengan Aidil ni? Masih tidur. Kau tidur pakai span lah? Dengan sepen terkangkang gitu. So dalam setahun tu aku ada jugalah kadang-kadang macam contohlah weekends macam aku tak kerja, that time aku masih kerja ICN. So bila aku tak kerja tu, kalau macam aku bangun lambat kan, macam dia dah tak syok sangat. Okay. So aku nak bangun pagi juga, pergi sarapan ke apa, at times nak kena buat gitu jugalah. So tapi dia macam ada that pressure sikit lah. Pasal kau tahu macam ada mertua kau kat rumah apa. Tapi technically pasal aku lelaki, so still okay. Kalau contoh perempuan, diorang mesti ada that diorang nak privacy diorang punya sendiri. Of course kan. lah, of course. Right. So sebelum kita akhiri ni, ada tak kata-kata untuk hari ni, Faizal? Kata-kata. Bukan. Aku ada satu untuk Faizal. Maybe kau boleh advise untuk pendengar-pendengar kita yang muda kan. Like how much should they prepare for a resale flat sebelum kahwin? How many room? Okay, we put 3, 4 4 room lah. Kira basic lah 4 room. Pasal resale senang dapat punya apa? Okay, resale senang dapat. Tetapi aku alamak macam nak cakap tengok couple nowadays, when they meet us, dia adalah macam tak sabar tau nak beli 4 bilik, 5 Mestilah, bilik. Bang Jal. Tetapi Bang Zal. dia tak sama macam 4 or 5 years ago, where macam kau punya income sekarang yang kau ada ni, sekarang ni kau boleh beli 4-5 bilik. Tapi income yang sekarang kau ada ni can only buy you 2-3 bilik je. 2-3 bilik dah jadi 5 je. 2 atau 3 bilik je. Tak kelakar. Ada mesti ada. Jangan risau. So if kalau kau betul-betul kau nak beli at least 4 bilik okay, maybe 4 bilik kau nak kena ada both combined income. Aku rasa about CPF, husband and wife, maybe almost about 80,000, 80 to 100,000. Okay. CPF combine combine. lah, CPF combine. CPF okay apa? 80 to 100,000. Then kau punya combined income each about 3,000 each. Husband So, wife 3,000. combine 3,000. 3,000 gaji. Each. Yes. 6,000 lah kira. Oh, 3,000 each. Yes. So about 3,000 to 3,500 lah untuk play safe. 3,000 to 3,500 each lah. So total combined income about 7,000 lah. For a resale 4 room. For resale for pasal kau akan dapat gun juga apa, first timer gun semua kau akan dapat. Then kau punya CPF kau ada 100,000. Then you can afford to buy, aku rasa one of the cheapest 4 room flat. Tapi kenapa Azal? Maybe pasal rumah makin harga makin naik atau apa? Rumah harga makin lama makin naik dia. Macam contoh Acap beli rumah 5 room 400 apa? 68 468 480. 480. 480. So sekarang dah berapa?
Habis Acah duduk apa mahal lagi. Mahal. 600, Macam 700. aku experience aku cakap 5 years Tak lah, ago 8 lah. 5 Influencer. 5 tahun lepas kau combine income 2005 kau ada CPF let's say 60-70,000 Cukup. okay, kau boleh beli rumah 4 bilik. Oh. 5 tahun lepas 5 to 8 years ago lah. Okay. Tetapi kalau income kau sama macam 5 tahun lepas tu, with the current situation, harga rumah dulu is about 400,000 plus berapa bilik? 4 bilik. Aku punya rumah is 272. Kau mah BTO aku cakap kalau resale. Tak, aku resale. Uish, beza cakap pasal resale apa? Oh. Last about 300 plus about 7-8 years ago. Okay lah. Okay. Betul. Itu gaji kau maybe combine 5,000 kau boleh dapat 4 bilik. Tapi sekarang gaji kau sama tapi harga rumah makin lama makin naik apa? Jadi kau tak boleh dapat that kind of price anymore. Jadi nak kena naikkan gaji lah. Gaji lah. Cari kerja lain. Cari kerja lain. Memang inflation, tapi kau tahu inflation cepat tapi kau punya gaji masih stagnan. Macam mana kau nak beli? That's why banyak kadang-kadang buyer yang jumpa aku macam dia cakap, okay bang, saya nak beli rumah 4 bilik lah, 5 bilik. Okay, tiba masa aku calculate, they can only afford to buy 3 bilik. Bang, kawan saya boleh beli bang 4 bilik, 5 bilik. Umur sama macam saya. Kau punya situation macam mana? Gaji kau macam mana? Maybe kawan kau combine income 6-7,000. You never Bini dia gaji besar ke apa ke. Then for your side, maybe you are the only one working, your wife is not working. Okay. So bila aku cakap kau mampu beli untuk mahal 2 bilik, dia jadi terkejut. So aku cakap, in that kind of situation aku akan cakap, kalau kau ada tempat tinggal, kau apply for BTO or sales balance flat. Faham. Kalau betul kalau betul tak ada, kau betul-betul need a place to stay, no choice. Kau just beli rumah 2 bilik tu, kau tahan 5 tahun, kau build up kau punya CPF, kau punya income. Wife kau maybe kalau sekarang tak kerja, kau suruh wife kau kerja, build up CPF lagi. 5 tahun lepas rumah dah MOP, kau upgrade beli rumah 4 ke 5 bilik lah. Degil tak dengar aku cakap pergi kerja tak kerja kan kau. Tapi aku ada satu soalan dengan untuk Faizal. Pasal dia dah long service award dah dapat kan. So 4 bilik je. Yang paling mahal kat Singapore 4 bilik location. Clementi Clementi mahal apa? Clementi, Dawson, semua dah over 1 million. 3 bilik Dawson recently transacted 930,000. Dawson. Asal mahal 3 room Location 3 bilik. Just turn 5 years. Dawson baik tau. Dulu aku suka saya tengok Dawson ni. Baik tau. Baik orang Location dia. baik. Baik orang dia. Nak tahu pergi tahu semua dekat. Padahal beli rumah cuma 400,000 plus saja. Ya. Untung lah diorang. 400,000 plus, almost 500,000. Sure lah kaya saya jual. Itu sebab bila kau berbual pasal price ni kan, ada tak berapa percentage sekarang zaman sekarang ni, diorang setakat menjual rumah je. Habis tu at last diorang duduk kat rumah parents dia. Dia tahu rumah tu untung. Kau faham tak? Untung macam mana pun, kau dapat keuntungan jual rumah kau let's say kau untung, kau dapat untung kau 400,000 lah. Kau jual itu Dawson tu, dapat untung kau 400,000. Kau cakap kau nak tinggal dengan mak bapak kau. Sampai bila kau nak tinggal mak bapak kau? Let's say lepas tu kau nak beli BTO lagi, kau nak beli HDB resale 5 years later kau nak beli HDB resale. Kau ada tu 200,000 untuk beli tak? Dari HDB resale. Pasal kau punya keuntungan setengah akan HDB minta balik apa? Baru kau dia kasih loan apa? Baru nak beli duduk dengan mak bapak je. Kalau kau tu mak bapak kau sayang kau, kasih kau tinggal, dan kau tinggal je lah. Habis kena mak bapak tinggal 3 bilik. Ada than that, kalau maybe lepas tinggal mak bapak dia rasa macam ada rezeki lagi lebih, lepas tu dia beli kondo ke apa. Ada buat gitu macam juga. Tapi banyak berlaku tak? Ada juga. Ada they take advantage. Rumah just turn 5 years, they immediately sell because that's the peak where they can get the highest amount lah. So lepas dah jual, dia tinggal dengan mak bapak dia, dan lepas tu pelan-pelan lah dia cek kondo apa semua. Jalan kondo lah. Jadi memang kawan-kawan yang mendengar ni memang mahal. Yang kalau kita fikirkan kat Singapura, rumah dan segalanya, benda-benda yang memerlukan duit lah. Of course ada duit, Tapi sebenarnya kita nak kena smart lah. Kena be smart Kalau kita cakap kena kerja tu, kena kerja lah. Jangan malas. Kalau gaji sekarang 200 lah, 2,500, cakap dengan bos, boleh tak naikkan gaji? Terus terang dengan dia. Direct. Why? Because I want to buy resale lah, bos. Resale. I want to get married. And then when I hear this Bang Jal talk in the podcast Ya, Bang Jal lah. he say my salary need to be at least 3,000, 3,500, you know. Busy Busy What busy? Bang Jal. Bang Jal. Yeah, so boss, how can not 3,000? Sekali bos kau cakap, oh really lah? Okay lah, I give you, but you must do this work lah. I up you supervisor lah. Swizer lah. And then your salary 3,000. Jadi begitulah kawan-kawan, untuk kita menaikkan gaji kita. Terus terang lah bos.
Kalau bos nak kasih juga, kau tengok lagi 2 tahun kau tender, take kerja yang lagi tinggi. Job hop Job hop. Pasal kalau kadang-kadang dalam job hop tu dia akan membayar kau lagi tinggi. Jangan kau ambil yang lagi rendah. Maknanya kau bahalul pasal kau komplain. Jangan jadi gitu. Jangan jadi bahalul ya. Jadi teruskan. So satu jangan malas, lagi satu tak perlu malu lah. Especially kalau kau first time buyer, dapat kau mampu untuk 3 bilik. 3 bilik tak apa, it's okay. Nanti pelan-pelan kau boleh upgrade. Tak payah nak risau macam orang mengata 3 bilik je. Tak payah risau. Pasal lagi 5 tahun kau boleh call Wenzal. Boleh call untuk kalau masih apa ni buat ejen rumah. Masih. Diorang dah sign lifetime Kira aku je cakap. Ya betul. Don't tak boleh keluar TCF boleh so korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @1nza, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Di akhirnya ikutlah kemampuan. Jangan ikut bahalulan. Nafsu. Sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan and Zal, WhatsApp atau di Amerika sekarang juga. Dan sekiranya kalau kita bertiga atau kasar bersida, mana cakap apa? Di CV dengan apa? Nak jual, nak beli, kita settle. One by tau gitu One by tau saya recording. Tak ada, kau ambil tangan je li gini Ringan je. Wan and Zal. Oh yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan kawan-kawan. Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Compensation with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy. Kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.